Tren komuter terlajak di platform 4 stesen Butterworth. Petaling Jaya, sebuah tren komuter 6 gerabak SCS03 milik Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB) dilaporkan terlajak ke hujung landasan di platform 4 stesen Butterworth kira-kira pukul 6:01 pagi tadi. Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB) dalam kenyataan berkata, tren berkenaan merupakan set kosong tanpa penumpang dan sedang dalam pergerakan operasi harian. Pasukan teknikal KTMB telah tiba di lokasi sejurus selepas kejadian, dan kerja-kerja pengalihan set tren sedang giat dijalankan bagi memastikan keselamatan kawasan serta kelancaran operasi di stesen. Semua operasi tren penumpang di stesen Butterworth beroperasi seperti biasa melalui platform 1, 2 dan 3. Platform 4 bagaimanapun ditutup buat sementara waktu bagi pelaksanaan kerja-kerja baik pulih dan pemeriksaan keselamatan, kata kenyataan itu hari ini.